Nampak tak? Dia berketul-ketul sebab Tim malas nak tunggu air ni panas. Masukkan dalam 1 liter air. Kita nak buat agar-agar coklat pada hari ini untuk berbuka. Alright, ni sebut agar-agar. Pilih yang putih tau. Jangan yang berperisa sebab kita nak tambah perasa coklat selepas ni. Masukkan agar-agar dalam air and kita akan kacau-kacau sampai dia mendidih, baru kita masuk perasa yang kita nak. Alright, Tim akan guna coklat daripada ni, Belgian chocolate daripada Nogula Cafe ni. Yang ni memang favourite anak Tim. Dia sebenarnya ada gastrik, tapi pagi-pagi dia minum ni hilang terus gastrik dia. Macam dia tak adalah berkeroncong perut tu waktu kat sekolah. So dia boleh tahan lah sampai ke petang macam tu. Masukkan dalam kita punya air. Kacau-kacau. Kasih tak nak dia bergumpal lah macam tu kan. Lepas tu kita akan tambah pemanis lain. Dan juga kita akan tambah juga serbuk koko supaya rasa coklat lagi kuat lah macam tu. Nampak tak? Dia berketul-ketul sebab Tim malas nak tunggu air ni panas. Saya masukkan sikit serbuk koko. Dan kita tambah juga 0 calorie drop ni. Kita akan tambah juga whipping cream. Dia dah mendidih dah. So kita boleh tutup api, sejukkan dalam peti ais. Kalau nak buat agar-agar low carb, dapatkan Belgian chocolate Nogula Cafe.